Bagaimana nak menghargai seorang ibu? Kita tak boleh malu kerana ibu kita hanya satu. Waktu ni saya minta abang sulung sebelum bukakan mata ibu, luahkanlah, bisikkanlah kata-kata di telinga ibu. Kakak tengok ada siapa depan mak. Oh. Jangan lupa subscribe YouTube channel Tamaji Serumpun. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Semoga sentiasa sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, panjang umurnya. Dan kita semua mempunyai orang tua yang sentiasa dalam pelukan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini saya nak reaction satu video yang terus menusuk ke dalam hati saya. Cerita tentang kasih seorang mak yang membesarkan 3 anak melalui jualan nasi lemak di tepi jalan. Dan bagaimana 3 anak ini bila dah besar buat sesuatu yang cukup indah, surprise untuk mereka. Subhanallah. Nah, seperti apa cerita menariknya? Jom kita tengok bersama. Play. Menangis ibu dia bila anaknya buat surprise. Surprise apa tu? Awak tengoklah ke depan ni. Ada 4 beradik ni teringin sangat nak buat surprise kat ibu, tapi mereka tak tahu. Hari ni saya ajar. Saya teringin nak surprise ibu. Beradik. Nak ibu happy. Lagipun saya pun tak mampu kalau nak buat pun. Sebelum ni tak pernah buat surprise kat dia. Kalau birthday beli kek je lah. Baru first time dah. Kami tak ada idea. Abang Hafiz rasa nak buat macam mana? InsyaAllah abang cuba bantu awak. Jom kita start dari sini. First, saya kena bawa lari ibu dari gerai ni. Oh, Masya Allah. Tengoklah, mak dia bangun awal pagi, masak sendiri, buka meja di tepi jalan. Hanya orang yang pernah hidup susah saja tahu pengorbanan macam ini. Ini ibu. Dia tak tahu yang saya dan anak-anaknya tengah plan untuk bawa lari dia dari gerai. 4 beradik ni bagi tahu saya, ibu sangat kerja keras untuk membesarkan kami. Dia berniaga tepi jalan, buka gerai semata-mata nak membesarkan kami. Dan hari ni anak-anak nak sangat tengok ibu happy. Okey, jom kita start buat surprise. Driver kita pun dah standby untuk pick up ibu. 2 beradik ni saya sudah standby dan abang sulung yang akan bawa. Jom. Tengok dia bawa ibu pada bang. Abang sulung berarti anak pertama. Terkejut ibu dia. Tiba-tiba ada kereta besar depan gerai. Hilang Muhammad semua. Bila kita bagi tahu ini adalah surprise daripada anak-anak dia, terus dia menangis. Ya Allah, anak-anak ini jemput mak mereka naik kereta. Tengok muka mak dia terkejut campur terharu. Kita sendiri yang tengok pun rasa nak menangis. Kita bukan selalu ni boleh naik kereta macam ni. Kereta besar ni. Apa yang ibu suka? Selalu tengok dia suka handbag. Second, kita bawa ke mall untuk realisasikan impian anak dia. Anak mana Bawa ke yang mall? tak nak belikan sesuatu untuk ibu? Saya faham, tak semua anak ada kemampuan untuk hadiahkan ibu dia berbentuk beli wang pet. ringgit. Janganlah mahal-mahal sekarang. Apa ibu pilih je. Hari ni Jangan segala mahal-mahal. kos semua saya tanggung. Ini Ibu semua pilih niat saja. baik dari seorang anak. Suka ibu dia. Lepas Beginilah anak yang tahu mengenang jasa. Dia tak tunggu kaya raya, tetapi saat ada sedikit kemampuan, dia bahagiakan mak dulu. Luar biasa. Lepas dah beli handbag, saya minta anak sulung dia bawa ibu ke tempat beli tudung. Orang perempuan, Oh, cari siapa tak tudung. suka tudung? Setakat ni apa perasaan awak bila tengok ni? Awak tengoklah ke depan tu nanti. Ya, siapa? Nangis ibu dia. Anak Bila yang sendiri habis yang beli pakai, kan? tudung, Ya, juga. saya fikir ada benda lagi tak cukup ni. Nah, apa yang lebih Let's tadi? go. Ibu paling suka kalau kami bawa dia pergi jalan-jalan. Kalau kita throwback waktu kecil kita dulu, jalan-jalan. ibu selalu pimpin tangan kita, bawa kita jalan-jalan. Kadang pergi taman, kadang pergi pasar malam. Dan hari ni, disuapi saya nak tu. ibu rasa Sayang masa betul sama seorang anak. Tengoklah maknya. tu, happy betul dengan minum air kelapa dia, dengan food hunting dia. Comel lah ibu pakai topi tu, tergelak 2 beranak ni. Ni paling cute. Ibu buat apa tu? Beli Pikachu. Katanya nak hadiahkan untuk cucu. Bawa lari dari gerai dah. Shopping pun dah. Makan pun dah. Ini climax dia. Bismillah. Kenangan di depan ni adalah kenangan yang ibu dia tak pernah rasa.
Tak pernah rasa Surprise bukan tentang berapa banyaknya duit dan pantai. cantiknya decoration tu, Betul. tapi tentang karakter. Saya kumpulkan adik-beradik ni dan saya ajar mereka bagaimana nak menghargai seorang ibu. Kita tak boleh malu kerana ibu kita hanya satu. Waktu ni saya minta abang sulung sebelum bukakan mata ibu, luahkanlah, bisikkanlah kata-kata di telinga ibu. Kakak ah. Tengok ada siapa depan mak. Ya Allah. Anaknya semua berkumpul. Ini ibumu. Carilah senang dan masa depan tu untuk ibumu. Sekuat mana pun kita. Bila ibu menitikkan air mata, runtuh jiwa kita. Ini kita sediakan makan nom putih. Makan tepi pantai. Ibu tak pernah rasa momen macam ni. Tengoklah tu, suap menyuap bermula. Tapi saya rasa tak cukup sweet lagi waktu ni. Dan saya cuba plan sesuatu. Dessert bukan makanan orang kita. Kita orang Melayu. Saya rasa makanan tadi tak cukup sedap lagi. Dan saya nak bawa makanan yang paling bermakna untuk seorang ibu dan seorang anak. Kenapa nasi dan telur kicap? Awak type lah. Nasi dan telur kecap ini mesti ada sejarahnya. Saya datang dan hidangkan mereka dan tanya satu soalan. Bila kali terakhir rasa mak suap nasi? Lama dah. Hari ni nak tak mak suap? Saya nak kongsikan rezeki RM1,000 untuk adik-beradik dan keluarga ni sebab baiknya, awak Abang Hafiz ini berjaya happykan ibu awak. Ha? Saya buat ni sebab saya pun nak didik diri saya supaya saya mencintai ibu saya selalu, mencintai isteri saya. Ya Allah, senangkanlah aku lagi kerana aku nak melihat ramai hamba-Mu yang senyum dan aku menjadi asbabnya. Nah, sahabat-sahabat semua, kisah ini bukan setakat cerita, ini adalah cermin kehidupan. Kadang kita lupa mak kita yang sudah tua, dulu sanggup mereka tak makan asalkan kita kenyang, sanggup panas asalkan kita selesai, sanggup susah demi tengok anaknya berjaya. Saya salut tengok anak-anak Malaysia macam ini. Di sebalik wajah mereka yang tenang ada hati yang penuh rasa terima kasih. Dan kepada mak-mak di luar sana, koranglah sebenar-benarnya wira dalam senyap. Dan sekian dulu sahabat video daripada saya. Terima kasih sudah menonton. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jangan lupa terus sokong channel Tamaji Serumpun dengan cara subscribe, like, dan komen, dan share agar lebih ramai lagi yang tahu bahwa beginilah indahnya kasih sayang seorang ibu. Beginilah mulianya anak-anak yang tahu membalas budi atau jasa. Saya Tamaji Serumpun mohon diri, jagalah mak dan ayah kita, bahagiakanlah selagi masih ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Indonesia, I love you Malaysia.